lepas rezeki abang bagi saya masuk AI, rezeki saya bertambah 2, 3, 4 kali ganda. Dan saya percaya malam ni 20,000 pemberian daripada abang dan kakak bukan untuk saya, tapi untuk Lokman dengan mak dia. Ya Allah. And then, saya memang daripada broken family. For saya, untuk orang yang broken family, dia tersenyum apabila melihat orang sekeliling bahagia. Dan hari ini, hari kebahagiaan Lokman Musa. Dan terima kasih untuk abang dan kakak. Okey, sama-sama. Itulah dia. Back to back Superstar 2024. Saya jemput Lokman Musa ni atas pentas. Hari ini saya ingin menghargai Lokman Musa. Lokman, aku nak engkau lepas ni balik suruh mak kau packing bag luggage, everything. Dan aku akan sediakan 2 package umrah untuk kau dengan mak kau sekali. Saya memang daripada broken family. For saya, untuk orang yang broken family, dia tersenyum apabila melihat orang sekeliling yang bahagia. Dan hari ni, hari kebahagiaan Lokman Musa. Okey. Hadiah ni untuk sekali dengan Pak sebab dia tolong saya perform dalam konten. Nah, ambil. Ambil. Aku iktirafkan kat kamu. Okey, sekejap ambil aku lah balik. Best in content performance. Nombor 2 jatuh kepada Terima kasih kepada semua yang menyokong Pak. Semoga Tuhan membalas jasa kamu. Amin. Relax lah Pak Mu baru tahun ni 2 tahun dah 2 tahun tak menang. Aku 2 tahun pun tak menang. Tahun ketiga baru menang. Patutnya ada talent calon terbanyak. Apakah tercalon tapi tak dapat. Talent kuat kena kecam. Ya. Tak apa. Nanti ada. Mungkin kuat alif satu lagi. So, thank you. Superstar AI Team 2025 jatuh kepada Allahumma selamat. Terima kasih kerana ambil saya daripada AI Studio lagi, walaupun saya berkali-kali minta, Abang Alif tetap ambil. Dan bagi saya achievement lah. Bagi saya semua orang achievement dia orang terbesar kereta, tapi bagi saya achievement saya yang terbesar dalam hidup saya selepas masuk AI adalah saya dapat memberhentikan mak saya daripada kerja. Dulu sebelum saya masuk sini, mak saya selalu cakap badan dia dah penat dah bekerja. Dia cakap dia nak rehat. Saya cakap saya tak mampu untuk bagi dia duit lebih lagi. Tapi selepas saya masuk sini, saya dapat merehatkan badan mak saya dan mak saya tak bekerja sekarang, hanya bergantung kepada saya. Dan terima kasih kepada Abang Alif dan Kak Bella.